Hai rakan-rakan, saya nak tunjuk ini hadiah yang saya baru dapat daripada bini saya. Apa ni? Ini adalah Apple Watch SE 3 yang 40mm. Tapi sekarang ada diskaun sikit lah. Kalau beli dekat mesin dia 999 kalau tak silap. Okay, so yang ni 40mm, saya dah pasang casing lah. Nak tunjuk sikit casing yang saya baru beli daripada Shopee, nanti saya boleh tunjuk sikit. Casing ni comel. Dia senang saja, you keluarkan lapisan ni daripada tepi, masukkan saja. Casing ni memang comel, tak mahal, nanti saya boleh kongsi dekat dalam message. So untuk saya jam tangan ni memang best sebab dia ada banyak fungsi lah. Contohnya nanti saya kena masuk password dulu. Kalau tekan sebelah sini boleh masuk fungsi dia, kita boleh track aktiviti. Aktiviti berapa langkah yang saya dah jalan hari ni. I boleh set lah, kalau saya nak pergi jogging I boleh set saja. Pagi ni saya ada jogging tapi I lupa set lah. Okay, tekan balik, masuk menu utama. Boleh set alarm. Dia macam sikit mini iPhone lah. Saya dah pair dengan iPhone, so ada apps yang saya ada dekat iPhone saya, dia pun wujud dekat sini sikit. Macam Mi kan, saya ada Xiaomi punya vacuum, dia pun ada apps dekat sini. Okay, Outlook untuk tempat untuk kerja saya kan. So dia macam sikit mini iPhone. Saya sebenarnya tak connect kepada phone lah, sebab saya ni tak suka sangat nak connect ni. So saya nak buatkan smartwatch ni seakan-akan jam tangan saja untuk nak track aktiviti. Okay, tapi memanglah best. Dia memang macam sikit mini iPhone lah. Okay, dia ada satu button dekat bawah ni untuk nak sekarang saya tak ini dia asyik keluar. So saya tak mahir ni. Okay, so saya sekarang dah on kan airplane mode. Okay lah. Okay, benda ni saya charge penuh pagi ni. So sekarang dah pukul 4, masih tertinggal 77%. Untuk saya boleh tahan dekat kalau pakai ringan-ringan sehari separuh tu, I rasa boleh kot. Okay, dengan pasang casing ni, casing yang saya tunjuk tadi, dia pun masih peka tau. So best. Okay, nak masuk atau keluarkan dia punya band pun senang. Tengok, hanya masuk daripada tepi saja. Tekan button ni untuk nak release, nak masuk balik daripada tepi. Okay, slide in saja macam tu. Atas pun sama. So cara nak pakai pun senang. Macam ni. Daripada bawah ni saya selip masuk ke atas macam ni dan masukkan dia punya pin. Tengok best. Nak berterima kasih sangat kepada bini saya lah, sebab dia bagi saya ni untuk hadiah hari jadi saya lah. So thank you very much bini. Tapi memang best, saya suka watch ini. Saya memang dah lama bercadang nak beli satu jam tangan untuk nak track aktiviti lah, sama ada Garmin atau iWatch. Sebab saya ada iPhone, so saya pun minat kepada Apple Watch. Tapi sebab Apple Watch mahal-mahal lah, 1000 lebih. So saya rasa untuk SE 3 ni yang kurang daripada RM1000 memang untuk saya berbaloi lah. Dia tak mahal sangat tapi dia ada fungsi smartwatch. Okay, boleh track aktiviti. Kena masuk password untuk nak selamat lah. Boleh track aktiviti, contohnya saya slide atas. Tengok, saya dah jalan 3.7 km hari ni kan. So boleh track heart rate. Sekarang denyutan jantung saya 84 lah. Itulah, tengah nak sembang dengan you guys kan, tengah nak tunjuk Apple Watch ni lah, mestilah denyutan saya ni lebih sikit kan. Tapi tadi I tak check, 70 lebih, 76 ke 73 ke. Tengok resting rate 68. Okey lah, sekarang memanglah saya nervous sikit sebab dengar berdepan dengan semua rakan-rakan dekat YouTube. Okay, tapi memang best. Dia ada track tidur, dia ada track activity, steps,
mungkin dia tak ada track oksigen kalau tak silap. Tapi tengoklah, kalau rakan-rakan tak perlu track oksigen, tak perlulah. Kalau setakat nak satu jam tangan yang smart, boleh tahan, maksud saya kalau pakai tu setakat mungkin guna FM Mode tu, saya rasa boleh tahan dekat-dekat 2 hari lah. Dekat-dekat 2 hari. Saya belum cuba lagi, tapi okey lah. Saya on display tengok. Bila I tak onkan always on display lah, sebab I tak suka sangat. Sebab bila saya buat macam ni, tengok dia tak ada screen dia. Kalau saya tak tengok screen, mengapa saya nak screen on kan? So always on display tu untuk saya tak penting sangat. So bila saya nak tengok, saya buat macam ni, saya boleh tengok masa pukul 4.07 ya. Yang untuk garisan ni menunjukkan dia punya saat lah. Ini menarik lah. Okay. Dan dia punya screen ni, jam ni boleh tukar. Kalau nak pakai Nike punya, Snoopy punya, Mickey punya, semua ada. Tapi saya nak simple sajalah. Okay. Memang saya rasa ni jam tangan ni berbaloi lah. Untuk smartwatch yang kurang daripada RM1,000. Of course, kalau kita beli yang Garmin punya, kita dapat fungsi yang lebih. Tapi itulah, semua orang pun pakai Apple Watch kan. Saya pun nak satu Apple Watch untuk nak best-best kan. Okay, itu saja. Bye rakan-rakan.